Saja pulang daripada hospital, ambil ubat ni demam sesama, semalam bau tampal gigi So tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berkongsikan dengan semua sahabat-sahabat kita tentang satu nikmat rezeki yang paling tinggi sekali, the top level bagi saya adalah nikmat kesihatan. Okey, yang pertamanya apabila kita bangun daripada tidur, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita kesempatan untuk terus hidup, bernyawa. Kita, itulah nikmat rezeki yang tinggi sekali bagi saya. Dan kita dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita fikir, kita ada duit banyak, duit gaji berkepuk-kepuk. Kadang-kadang gaji bulan ni membawa ke bulan hadapan tu tak habis-habis lagi. Dalam bank tu banyak lagi berjuta-juta gaji bulanan kita 30, 40, 50 ribu, 100 ribu sebulan. Kita ada rumah yang besar, kita ada kereta banyak dan besar, tetapi apabila kita diberikan rasa sakit, ataupun kita bedridden, ataupun kita terlantar saja di rumah. So apa yang kita boleh buat? Dengan duit yang banyak tapi kita sakit, kita tak boleh ke mana-mana. Mungkin duit itu digunakan banyak untuk membeli ubat, pergi ke hospital, itu saja. So janganlah kita berfikiran bahawa duit adalah segala-galanya untuk kesenangan, untuk kemewahan, untuk aku nak hidup. Tetapi kita lupa bahawa nikmat rezeki yang paling tinggi sekali adalah kesihatan. Bila kita dah sakit, apa pun yang ada, nikmat yang lainnya dah tak boleh dah. Bila kita sakit, nikmat makan pun dah tak ada. Bila kita sakit, nikmat nak tidur, nak berehat, itu juga tak ada. So kita berfikir-fikirlah kepada diri saya juga, bahawa sesungguhnya Allah telah berikan yang terbaik untuk kita dan kita patutnya bersyukur. Kita juga perlulah juga berdoa, berusaha untuk menjadi lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Tetapi kita tetap ingin bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, insya-Allah. Assalamualaikum.